Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam sesi jawapan ke atas kritikan-kritikan Pak Cik Hafiz hadahullah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya ingin petik daripada video yang dia kata bahawa wali Allah lebih utama daripada Rasulullah. Jadi dia kata Rasulullah pun banyak berzikir, banyak beribadah, tapi bezanya baginda bersosial dengan masyarakat. Yang duduk dalam gua ke, di tepi mana ke apa ke, duk zikir La ilaha illallah 70,000 kali lah. Kemudian mereka ada zikir sendiri kan. Allah lah 100,000 kali lah, 1,000,000 apa semua tu. Okey. Jadi yang dibuat oleh Rasulullah SAW menyeluruh, holistik, dan itulah sebenarnya yang dikendaki oleh Islam. Bukannya ala-ala rahib ataupun padri ataupun tok sami ataupun macam ahli-ahli agama lain. Baik, saya nak beritahu kepada Pak Cik Hafiz. Memang ada dalam riwayat Bukhari yang mana Nabi SAW bersabda, akan datang satu zaman harta yang terbaik bagi orang Islam adalah kambing-kambing yang dibawa ke puncak gunung, selamat daripada fitnah. Baik, jadi tentang uzlah dan bermasyarakat memang ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi dalam hadis yang saya nak nukilkan kepada para penonton yang dirahmati Allah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Nabi SAW bersabda, Al-mu'minu ma'lafun wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'lif. Maksudnya adalah orang yang beriman ini adalah orang yang lembut dan layan dirinya sendiri dan orang-orang yang lain. Maka tidak ada kebaikan orang yang beriman yang tidak melayan orang yang lain dan juga dirinya sendiri. Maknanya tidak bersifat baik pada dirinya dan juga orang yang lain. Baik, hadis ini memang sangat jelas bahawa orang yang tak bermasyarakat, yang tak bersosial memang tak bagus. Seperti mana Pak Cik Hafiz tadi katakan, bahawa Rasulullah pun berzikir, banyak beribadah, tapi bezanya baginda bersosial. Maknanya wali-wali Allah ni hanya berzikir saja. Baik, saya nak beritahu daripada guru kepada guru kepada guru sampailah kepada Imam Suhrawardi alaihi rahmatullah, tahun 586 Hijrah beliau telah wafat. Kerana saya pun berbaiat dengan guru saya Maulana Latifur Rahman. Beliau telah karang kitab Ad-Dibaj ala Sunan Ibn Majah, dalam bahasa Arab 20 jilid. Alhamdulillah telah dicetak baru-baru ni. Jadi alhamdulillah beliau daripada ulama hadis. Memang saya berbaiat dengan beliau, iaitu tariqat Suhrawardi. Baik. Jadi beliau pengasas daripada tariqat ini pada tahun yang saya dah sebut tadi 586 Hijrah. Beliau menjelaskan hadis yang saya sebutkan tadi, bahawa walaysa man ikhtara al-uzlah wal wahdah yadhhabu anhu hadzal wasf. Orang yang pilih untuk beruzlah, untuk bersendiri, ia tidak bermakna dia tidak ada kebaikan seperti mana yang saya sebutkan tadi dalam hadis. Itu bukan maksudnya. Malah beliau mengatakan fala yakunu alufan wa innama asyara al-Mustafa ila al-khalqil jabali. Maksudnya Nabi SAW bila beritahu bahawa orang yang beriman ni ialah manfaatnya pada dirinya, pada orang yang lain, bukan tidak memberikan apa-apa seorang diri. Jadi maksudnya di situ adalah dari sudut tabiat, dari sudut naluri. Sifat orang yang beriman tu memang begitu, suka memberi manfaat pada orang yang lain. Itu yang dimasukkan oleh Nabi SAW. Tidak menafikan kalau seseorang itu nak duduk beruzlah, tidak bersosial. Dan beliau mengatakan juga wadzalika yakmulu fi kulli man kana atamma ma'rifatan wa yaqina. Dan kita sudah tahu kalau seorang tu bersosial dengan orang-orang yang lain dalam keadaan dia baik, dalam keadaan yakin dia, iman dia sempurna, ilmu dia sempurna, maka ini lebih baik. Orang yang berakal lebih setuju bahawa orang yang lebih baik, yang lebih berilmu, lebih layak untuk bersosial. Dan bagaimana seorang tu nak lebih baik, lebih yakinnya tinggi, lebih imannya kuat, ilmunya lebih mantap, kecuali dia kena pilih untuk beruzlah. Barulah dia boleh sampai ke tahap orang yang terbaik, kemudian barulah bersosial. Baik. Kemudian Syekh kata juga, wa arzanu aqlan wa atammu isti'dadan wa kana awfarun nasi aqlan al-anbiya fal awliya. Orang yang paling berakal kemudian bersosial ialah para anbiya, kemudian para awliya. Wa qad dhanna qaumun anna al-uzlah taslubu hadzal wasf.
ada beberapa kaum yang menganggap bila beruzlah ni maka tidak ada kebaikan lagi bagi dia. Seperti mana Pak Cik Hafiz punya anggapan. Jadi Imam Sahawardi dah jawablah kritikan ni sebenarnya. Dan beliau juga mengatakan bahawa au huwa khata'un bal uzlatu fihi atam wa aham li tartaqil himam an miyal ittiba' ila ta'lifi arwah. Malah Imam Sahawardi mengatakan bahawa malah sangat penting untuk kita beruzlah, kerana dengan ia kita boleh dapat tingkatkan keyakinan kita, iman kita, ilmu kita, semangat kita, dan jauh daripada tabiat orang-orang yang suka ikut hawa nafsu dan sebagainya. Dan kita lebih dekat kepada ruh dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan bahawa al-uzlah perkara yang sangat-sangat penting bagi orang yang ingin bersosial. Jadi sebab itulah Pak Cik Hafiz kata, Nabi bersosial, kalau kita lihat di Mekah Mukarramah Nabi beruzlah. Di Madinah Nabi SAW telah bersosial. Kebanyakannya bersosial. Dan kebanyakan di Mekah adalah uzlah. Jadi itulah sebenarnya yang dimasukkan oleh kehidupan para awliya ketika mereka beruzlah. Baik, kemudian Pak Cik Hafiz kata, ahli sufi kalau berhujah macam tak pandai sangat. Ya Allah. Baik, Pak Cik kata mereka tak pandai, ya. Bermakna Pak Cik lagi pandailah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi malangnya Pak Cik, Pak Cik perlu fahamilah maksud daripada pandai. Apa maksud pandai dari sudut syarak? Kita kembali pada syarak. Apa-apa saja. Sebab Pak Cik kritik tentang orang-orang yang bersyariat. Jadi kita perlu kepada hakim, iaitu syariat. Baik, jadi pandai ni dari sudut syarak, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh Imam Nawawi dan sebagainya, Ibn Hajar, Ramli, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, malah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pun telah sebut dalam kitabnya secara nas yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Rawdatul Talibin. Beliau mengatakan bahawa kalau seorang tu wasiat bahawa aku wasiatkan harta aku ini li'aqalin nas, untuk orang yang paling pandai, awsa li'aqalin nas fi baladih, di tempatnya, maka orang yang paling pandai di tempatnya, harta yang diwasiatkan itu, siapakah orang yang paling pandai? Maka Syekh kata surifa ila azhadihim fid dunya, diberikan kepada orang yang paling zuhud di dunia. Wa nassa alaihi Syafi'i radhiyallahu anhu. Inilah nas daripada Imam Syafi'i. Jadi orang yang paling zuhud di dunia, mereka lah yang paling pandai. Dan siapakah paling zuhud? Wali-wali Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kita dan bersamakan kita semua dengan para anbiya dan aulia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.